Dalam hutan nak berak kat mana? Apa kau ingat? Dalam hutan macam ni ada tandas. Sebenarnya ada je tandas. Kau je tak tahu kat mana. Meh aku tunjukkan tandas meh. So ni track kita. Situ boleh jadi tandas. Belakang pokok tu boleh jadi tandas. Belakang pokok tu. Sana. Dan cerita dalam hutan ni, tandas ada dekat mana-mana je. Syarat dia simple je geng. Kalau susah sangat lah kau tak reti nak ikut cara sebenar. Yang penting syarat dia lepas kau buang, tak kisahlah yang kecil ke yang besar. Kau kena pastikan 3 benda ni tak berlaku. Pastikan dia tak ada bau. Lepas tu kau kena pastikan dia tak adalah rasa. Bukan macam tu. Tak adalah orang tengah jalan terpijak najis. Dan pastikan tak ada warna. No, takkan nak kena berak lepas tu nak kena letak klorok biar tak ada warna. Bukan macam tu. Kotlah kau buang kat situ, janganlah sampai nampak memang ada seketul najis besar 3 inci macam ni kat situ. Tanam le, paling hidup pun tutup le. Alamak, apa benda lah. Jadilah pengguna hutan yang bertanggungjawab. Janganlah kau jadi macam geng-geng gunung yang pergi berak on track tu. Hei, pelik betul. Orang lain nak terberak juga. Tak adalah terang-terang atas track ni dia berak. Apa benda lah.